الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم. Sihir yang dihantar akan semakin kuat. Betul tak? So daripada sihir yang dihantar bermulanya low level sehinggalah ke pengakhiran beberapa tahun lepas lah. Itu yang paling kuat. Sehingga kami tak dapat tepis, memang terpaksa cari bantuan. Okay. So saya akan ceritakanlah salah satu sihir yang dikenakan. Okay, pernah dengar sihir kunci roh ataupun jiwa? Kunci roh ataupun jiwa? Roh / jiwa lah. Okay, tak pernah. Okay, saya ceritakanlah. Sihir kunci roh ni, ini apa yang saya tahu. Kalau saya salah, minta maaf, betul kan? Dia boleh menakluk roh kita atau jiwa kita and then control. Okay, contoh salah satunya. Waktu saya kecil, waktu tu cuti sekolah. Okay. So biasalah cuti sekolah, mak ayah kita akan bagi kita bangun lambat sikit lah, dalam pukul 9, 10 kan. Okay, saya dah bangun. And then mak saya tanya, kakak dah bangun belum? Saya cakap belum, masih tidur. Okay, tak apalah. Masuk ke pukul 1, ke pukul 2 tak bangun lagi. Mak saya macam marah lah, dah tengah hari tak bangun lagi kan. Saya cakap, kakak tak bangun lagi. Mak saya pergi tengok dalam bilik. Mak saya panggil lah, kakak bangun, dah pukul berapa dah ni? Dah nak masuk Zuhur dah, tak bangun-bangun lagi. Tak ada respon. Lepas tu saya masuk, saya jenguk sekali, saya cakap, mak, kakak macam tak bergerak daripada tadi. Maksudnya memang di satu posisi itu je daripada saya bangun tidur tadi. Mak saya dah pelik dah. So pergi kejutkan, nak bangunkan, seolah-olah tiada nyawa. Seolah-olah tiada nyawa. And then mak saya waktu tu tiada pengetahuan lah pasal ilmu berubat ni. Jadi dia pun cek nadi tak ada, cek nafas tak ada. Mak saya dah menangis-nangis melaung kat situ dah, sebab berfikiran meninggal dalam tidur lah kan. Tapi entah macam mana, kebetulan arwah Tok Wan Janggut tu telefon. Dalam pada tengah jadi ni, waktu tu ayah saya dengan mak saya dah meraung nangis dah. Kita orang pun dah panggil jiran dah, katanya nak uruskan lah kan, nak kensahkan kematian. Tiba-tiba arwah Tok Wan Janggut tu telefon. Dia tanya ayah saya, Lee, ayah panggil Lee, anak-anak kau okey tak? Keluarga kau okey tak? Ayah saya tu jawab, anak sulung saya dah meninggal tadi dalam tidur. So arwah Tok Wan Janggut tu terkejut. Sebab sebenarnya malam tadi dia dah dapat satu mimpi berkenaan family saya. Okay, mimpi tu dia kata dia nampak kakak saya tu dalam keranda. Jadinya itu yang dia kata, ini alamat yang tak baik ni. Bagi diri dia lah, dia berfikiran itu alamat yang tak baik. Jadi dia cakap, tak apa, tunggu aku sampai. So sebaik saja dia sampai, dia masuk rumah, ini dia masuk bilik, dia pandang atas, tu dia cakap Allahu Akbar. Tahu keris Melayu, Konon-konon macam pelindung lah ni. ya, keris Melayu ada penjaganya dan Kadam kuat kan. dia, Ada kadam semua dia keris? kan? Tak semualah. Risau. Risau tu. Kenapa Pak ada keris ke? Tak ada, kadang-kadang yang duk jual-jual dalam online ni, kita kadang-kadang bila kita tengok pada hadis akhir zaman apa semua, kita pun tak tahu. Kebanyakannya mengatakan kita memang berada di akhir zaman, dan pada akhir zaman akan berlaku benda-benda tu yang semua senjata tak boleh kecuali panah ataupun benda-benda yang zaman dulu kan. Teringin jugalah nak kena ada benda-benda macam tu di rumah untuk
preparation ke apa ke. Faham. Tapi tetaplah Pak Ngah akan rasa macam kan aku beli benda-benda macam ni salah beli kan, kadang bila ada apa semua. Itu bila itu yang dirisaukan tu. Kan tiba-tiba kalau kita tengok dekat rumah biru ke rumah apa ke, seketui je untuk di let go. Takut tu. Kan kalau kata penjual itu mestilah ada beberapa bilah ataupun dalam koleksi dia banyak untuk dijual dan dia yang buat. Ini tiba-tiba ada satu saja untuk dijual. Lepas tu macam kalau kita tahu keris ni diwarisi. Betul kan? Daripada tok nenek moyang kita, dia akan pas ke cucu cicit, diwarisi. Dan kalau keris yang ada kadam ni, bagi saya it's common untuk mandikan limau. Dia kita yang penjaga yang dah mewarisi dia kena mandi limau kan dia. Tujuannya? Tujuannya macam untuk memberi tenaga kepada penjaga tu. Kayaknya kalau kita mandikan limau tu, aura-aura bunga tu, bacaan-bacaan tu menguatkan penjaga dan kadam tu. Pada keris tu? Ya, katanya lah. Saya tak pasti, saya minta maaf kalau salah pasal tu kan. Okay, back to the story. Ayah saya betul-betul nak keris tu. Tapi tujuan dan niat dia ikhlas. Dia nak berubatkan kawan dia tu. Nak hapuskan sihir arwah tadi tu. So ayah saya bersetuju nak jumpa dengan orang Indonesia tu. Okay. Ini ayah saya pergi jumpa, ayah saya buat balik lah. Dia ceritakan pada kami. Katanya untuk ambil keris ni dia bayar 5,000. Saya cakap, kenapa libatkan duit ni? Macam something scam. Sebab kalau keris ilmu yang tulus dan ikhlas, kita tak akan bermain dengan duit. Macam ayah saya kalau berubat pun dia tak akan bermain dengan duit. Kalau korang nak bagi, seikhlas hati. Tapi itu pun dia tak akan ambil untuk diri dia. Dia akan belanja anak-anak atau budak-budak yang main-main macam tu. Dia akan belanja macam tu. Bila kita terdengar ada urusan wang tunai kat situ, kita rasa pelik lah. Betul ke ni kan? Ayah saya cakap, tak apalah, itu buat untuk dia balik tambang ke sana. Okay, kita pun macam okay lah, fine. Sebab kita tahu niat ayah saya tu ikhlas. Tetapi sejak ada keris tu, ayah saya lain. Ayah saya berubah sangat-sangat. Dia punya berubah tu, okay, dalam 3 ke 4 bulan pertama tu kita tak nampak lagi. Kayaknya dia mandikan keris. Dia ada tarikh-tarikh dia tahu kena mandikan keris. Tarikh dalam kalender Islam. Kena mandikan dengan limau, berapa bunga, air apa, air sungai ke air hujan. Yang tu diajar oleh orang Indonesia tadi. Ya. Dan setiap keris yang ada kadam dia ada nama. Keris tu? Ya. Tak silap saya lah. Kalau orang-orang yang ada keris, saya rasa dia orang boleh confirm kan. Kalau saya salah, minta maaf lah. Dia ada nama penjaganya. Untuk mandikan tu kita kena sebutkan sekali nama penjaganya tu. Namanya tu. So ayah saya, okay, 3-4 bulan pertama tu mandikanlah macam biasa. Tapi bila lama kelamaan, kita perasan perubahan pada diri dia tau. Dia menjadi sangat taksub dengan keris tu. Kayaknya bila balik kerja, buka almari, cium keris tu. Ibarat macam kekasih. Ya, jatuh cinta dengan keris tu. Lepas tu bila ada pesakit datang berubat, setiap dia akan tunjuk keris tu. Dia akan tunjukkan, oh ni ada keris, nanti nak guna. Bila sampai satu masa dia akan gunakan. Macam jadi kebanggaan dia, tapi dalam cara yang tak betul. Okay. Kemudian lama kelamaan kita juga perasan sikapnya tu makin jadi panas baran. Kita tak boleh soalkan, anak-anak, isteri tak boleh soalkan keris tu. Kita tak boleh macam, kenapa asyik-asyik dengan keris tu je, asyik-asyik belik keris tu, lap keris tu. Marah. Dia akan jadi marah. Dia akan jadi macam, kenapa? Ini keris ni kena jaga ni. Jadi sangat very defensive dengan keris tu. Okay, sampai satu turning point kita perasan lah, memang dah tak ada communicate dengan orang luar. Balik kerja, pergi kerja, berdamping dengan keris tu saja. Setiap jam check keris. Setiap jam buka almari check keris. Dengan orang luar pun tak nak bergaul dah. Memang dia jadi taksub betul-betul dengan keris. And then yang paling obvious sekali, solat dah tak buat dah. Kepada ayah-ayah
abang-abang lelaki-lelaki, kok-kok orang perempuan juga, jangan duk pandai-pandai sangat duk pergi beli ataupun ambil barangan daripada orang, terutamanya benda-benda macam tu lah. Bukan semua barang, tapi benda-benda yang betul, barang-barang lama, barang-barang lama apa semua. Tapi barang tu saya dah terambil dah tu. Sebelah barang tu. Dah terambil dah tu tuan. hantar balik Ada siapa berminat bagi tahu siapa nak ni. Kebanyakannya dia yang asal yang ni kami buang. Tak simpan dalam ni. Tak simpan. Dan kalau boleh tengok pun takat ni lah. Tengok dia ekor-ekor mata. Ekor mata. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di Datuk, kita di penghujung rancangan. Kita di hujung podcast dah. Terima kasih. Bodoh. Alamak, aku. Dan kita di akhir rancangan. Kita orang memang pagar rumah. Pagar, tapi pagar tu akan bocor bila ada yang dalam rumah keluar masuk tengah malam. Maksudnya macam pukul 2-3 pagi keluar daripada jauh-jauh masuk terus. Kan kita selalunya macam kita kena rehat dulu, baca apa-apa yang patut baru masuk rumah kan. Tapi ada setengah ahli keluarga yang jenis Terbedah. terlupa. Memang masuk je. Bila masuk, diorang memang tunggu peluang untuk masuk. Dan akak pernah kena kat dalam rumah, rumah akak sendiri. Tahu tak ulat sampai besar-besar tu? Turun daripada ciling. Tak tahu daripada mana jatuh. Ya, masa tu akak tidur, bangun-bangun, apa benda ulat ni? Atas tilam. Tengok atas ciling, tak ada apa. Lepas tu, yang ada dalam bilik akak dan dalam toilet. Besar-besar tu tau. Akak duk ingatkan, ada sampah tak buang ke dalam rumah kan? Pergi tengok sampah, tak ada. Kutiplah ulat sampah tu buang. Lepas tu tengok masuk bilik air, banyak tau. Lepas tu buang, cuci apa semua. Ada lagi. Rupanya ada member tumpang kat atas. Bila malam-malam tu mandi, rasa cering tengok atas macam ni. Member tengah tunduk macam ni. Dia punya ulat tu jatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, akak nak tak nak, akak kena berani. Ada garam dengan ladi hitam yang dah siap tawar tu. Ambil selawat Nabi. Baling lah. Baca ayat kursi baling. Hilang. 2-3 hari jugalah baru hilang. Tak ada tunggu kat situ. Kalau tak ditunggu kat situ. Masuk toilet pun malam-malam rasa lah. Kalau siang tu okey lagi, malam-malam tu rasa macam ada orang nak tengok kat atas. Allah Rabbi ya Karim. Itu pun dia benda tu memang tunggu kat luar. Tapi bila ada orang yang masuk, masa tu lah dia masuk. Dia memang rumah tu kena kerak pagar. Dan satu tahap jadi teruk tu, yang kakak-kakak kena tu kan, pakcik yang ubat kat kampung tu dah tak ada. Dia dah tak ada orang backup kita orang. Jadi susah nak berubat dah lah. Kita orang cari pula yang dekat-dekat rumah. Ada. Dapatlah berubat. Dalam 10 tahun kot. Lepas tu kita orang tak pergi berubat sebab tukang ubat tu, dia pengambil perubatan tu dia ada sakit jantung. Takut pula kita. Yalah. Kakak-kakak dulu sakit, dia tak boleh pijak tanah rumah tau. Apa dia? Dia kata barulah dia cakap yang dia ada tanam barang kepunyaan dia kat dalam tanah, kat bawah tapak rumah kita orang. Kira dia tanam benda tu, bapa akak askar kan, bila kita orang setahun kita duduk kat Pahang, tak duduk rumah tu, dia rumah tu tinggal, dia masa tu lah dia tanam. So kita pun tak tahu benda tu kau tanam kat kawasan rumah kita kan.
So bila bapa akak dah naik rumah tu, maknanya rumah tu dah bersimen. Dah tutup habis lah konkrit semua tu. Takkanlah kita nak pecahkan tanah tu semata-mata nak bagi dia ambil barang dia. Sebab dia kata kalau dia ada barang tu, dia akan jadi orang yang paling power. Ilmu dia akan jadi yang paling power. Itu yang dia pergi tanam bawah rumah orang tu kenapa? Sebab benda tu tak boleh bawa masuk dalam rumah dia. Oh, pula. Sebab kat rumah dia memang dah ada benda lain. So yang ni, yang paling power ni tak boleh masuk sekali dengan yang ni. Tapi bila family akak dah tahu punca dia, pernah confront dengan dia? Maksudnya okey, kita nak selesai ni, boleh kan, tak? Ke macam mana? Boleh tak macam okey, kalau betul lah ada barang kau kat sini, tak apa, kita cuba keluarkan, as long as tak ganggu dah ke family aku. Tak pernah? Benar, tapi bapa agak cakap kita tak boleh percaya janji iblis. Dia kata dia takkan ganggu, tapi dia dah dapat benda tu, dia lagi ilmu, dia lagi power. Dan tentulah dia akan continue sebab yang benda yang dia hantar kakak-kakak tu, tugas dia untuk buat sampai kakak-kakak mati ataupun bercerai. Maaf tanya kak, akak pada akak masih hidup ke? Ada. Maksudnya dia sampai ke sekarang kena ganggu? Ya, 59 dah umur dia. Masya Daripada kecil. Daripada umur dia 12. Ya Allah, Daripada kecil. besarnya ujiannya. Sampai satu tahap kita orang dah redha dah benda ni. Kalau Allah tetapkan kita orang mati sebab sihir, redha lah. Dah tak larat berubat. Tapi kakak-kakak tu dia pergi umrah, dia rasa tak nak balik tau. Dia rasa tak nak balik Malaysia. Sebab dia kata dia pergi umrah tu, kat sana tu dia ada 14 hari. Kata ya Allah, Masya Allah, hari paling bahagia. Dia tak sakit langsung. Dia boleh berlari, dia boleh panjat, dia boleh jalan jauh. Tapi bila balik sini, nak jalan pun tak larat. Berdiri pun tak mampu. Allahu Akbar kabirah. Dalam pantang pun kena ganggu. Dalam pantang. Akak pun kena ganggu dalam pantang. Cuma tak perasan masa tu benda tu ada dalam badan dan isap darah kita. Akak tak perasan. Cuma akak perasan dah 30 hari berdiri dah nak hitam. Lepas tu mak akak cek, kenapa kuku pucat, kaki pucat. Lepas tu bawa balik kampung berubat. Rupanya ada benda tu dihantar untuk isap darah. Kita dalam hadas besar kan. Dan anak akak yang akak dalam pantang tu, tengah malam je nangis. Nangis sampai pagi. Nangis sampai pagi. Ingatkan budak buat perangai dalam pantang. Rupanya dia nampak benda tu. Baliklah. Balik dalam pantang tu, balik kampung berubat. Balik-balik alhamdulillah sihat. Tok, sihir. Kalau Datuk boleh kongsikan ke, kot-kot lah Datuk ada pengalaman yang similar pasal sihir ni. Kalau bukan Datuk pun kenalan ke? Kenalan Kalau yang saya pernah tengok, adalah juga kawan-kawan selebriti kita yang memang kita tahu kan, pernah disihir. Memang kesian. Even contoh macam Zara sendirilah. Macam Zara kan, best friend best friend. Saya pernah je sampai tahap mak dia tak boleh nak kontrol dia. Dia sampai mengganggu nak solat pun tak boleh solat. Bila dia duduk je kat tikar sejadah tu, terus dia tak boleh. Dia nak baca Al-Fatihah tu, dia tersebut benda lain. Dia nak baca, tersengguk-sengguk seorang-seorang dia macam tu kan. Pernah lah tengok kesusahan dia menghadap benda tu. And ada juga momen-momen yang macam saya teman dia pergi berubat. Kita tahu siapa yang buat dia. Contoh misalnya, and kita tahu benda tu tak berhenti daripada dulu dia menghadap benda tu kan. So betul lah, orang akan cakap benda tu, satu dia makan dalam kan? Dia makan dalam, dia buat kita yalah, hilang fokus lah dengan segala benda kita buat. Contoh peluang-peluang pekerjaan pun of course lah, mungkin orang dah tahu. Kalau bukan Zara pun orang-orang lain, contoh kalau dia tahu kita ada penyakit tu, ni, orang akan macam hindarkan daripada kita, daripada nanti contoh mendatangkan masalah misal kata. So orang kita tepikan. Mungkin ada saat-saat lain yang kita rasa macam orang ingatkan, orang yang buat dia tu rasa happy
kan, puas hati dia sakit. Tapi part yang pesakit yang kena daripada perbuatan yang dia buat tu, banyak benda sebenarnya, bukan saja sekadar kata menanggung sakit yang dia bagi tu. Banyak lagi peluang-peluang lain tu. Mungkin ada orang tengok sebab kena sihir, muka dia orang tak suka, orang benci bila orang dekat kan. Mungkin juga dia terlepas benda-benda yang sepatutnya dia ada, tapi peluang-peluang tu ditutup kan. Mungkin boleh dikatakan dekat dunia ni mungkin banyak benda terlepas, mungkin dekat sana nanti kan diganti lagi dengan benda-benda yang lebih bagus, insyaAllah. InsyaAllah. Saya dah tahu segala-galanya, saya dah dengar segala-galanya dah. Lepas tu bila banyak kali dia cuba berdalih, saya cakap dengan dia, okey, aku dah tahu nama lelaki tu siapa. Saya sebut nama lelaki tu, terus dia cakap, betul lah, dia kata, saya dah kenal dengan lelaki ni. Betul ke? Saya kata, berapa lama dah awak dengan dia ni? Baru je, dia kata, baru 2 bulan, 3 bulan macam tu lah. Okey lah, saya kata, tapi saya still nak jumpa lelaki ni juga. Saya kata kan, tak cantik lah saya dengan awak ni nak bertunang. Dia kata kan, kenapa lelaki ni tiba-tiba kacau hubungan kita pula ni? Lepas tu jadi, okey, waktu saya jumpa dia tu, saya perasan yang muka dia ni dah tak ada seri tau. Muka dia dah tak ada seri. Muka dia macam makin pucat, bibir dia macam dah tak ada darah. Saya tak tahu lah dia tak make up ke apa kan, tapi memang saya nampak muka, wajah dia dah tak ada seri waktu tu. Dia banyak, macam saya banyak perasan benda pelik, tapi saya tak dapat tangkap lagi apa yang berlaku dekat dia waktu tu. Jadi bila saya desak dia, saya ugut dia dekat kedai tu juga, kedai dia bekerja. Saya cakap, aku nak jumpa lelaki tu juga. Macam mana sekalipun aku nak jumpa lelaki tu juga kan. Sekarang ni kau dengan aku nak bertunang, kau jangan sampai aku buat kacau kat tempat kau ni. Saya ugut dia lah, ugut dia. Terus dia WhatsApp dia punya tu lah, lelaki tu lah. WhatsApp lelaki tu, dia beritahu, datang kedai sekarang. Saya tengah buat kecoh dekat kedai ni, datang. Tapi yang saya terkejut, wife saya waktu tu suruh, dia beritahu dekat dia punya ni lah, lelaki ni, untuk bawa geng pukul saya waktu tu. Saya terkejut. Saya cakap, ya Allah, kau dengan aku ni dah berapa lama ni tiba-tiba sampai kau beritahu kat lelaki tu suruh panggil geng pukul aku. Saya cakap, sampainya hati kau, saya kata kan. Lepas tu saya cakap dengan wife, tak apa, aku nak talk dengan dia dekat sini juga. Kat sini juga aku nak talk dengan dia, dekat tempat orang ramai. Dia cakap dengan saya, tak nak, jangan kat sini, tempat saya bekerja, pergi tempat lain, dia kata kan. Okey lah, dia bawa saya jumpa dengan lelaki tu dekat satu kedai makan, tempat orang ramai lah. Jadi bila saya sampai saja dekat kedai makan tu, saya perasan ada satu kereta bersusun tau, 4-5 biji kereta juga, semua penuh. Saya tengok ramai yang datang, semua badan semua memang macam bonza-bonza lah. Dalam ramai-ramai tu saya perasan ada seorang lelaki kurus. Saya rasa mungkin lingkungan 50 nak ke 50 ke 60 tahun lah. Muka cengkung, gigi tak ada, hitam kusuk masai, badan berbau, pakai pun selebet. Saya tengok wife saya keluar dari kereta, dia terus pergi kat lelaki ni. Saya pandang, betul ke lelaki ni? Saya kata, saya banyak kali bermain fikiran, saya kata, betul ke lelaki ni? Saya cakap, asal lelaki ni pula yang dipilih, saya kata kan. Rupa macam, ya Allah, saya kata, mimpi ke ni, saya kata kan. Jangan-jangan dia nak prank aku ni, saya kata kan. Okey, kalau dia cari macam muka datuk, saya okey lah juga. Saya kata, saya okey lah, fine, aku pun tak handsome mana, saya cakap kan. Ini yang datang memang saya tak tahu, muka dia nak gambar memang macam muka pecah rumah lah. Saya jadi terkejut, betul ke lelaki ni? Saya kata, ya Allah, jangan dia prank aku tak? Tak ada prank tak, sebab aku pun busy bekerja kan. Okey, saya cakap dengan wife saya, okey tak apalah, jom kita pergi ke kedai mamak tu, kita table talk kat situ. Alhamdulillah sebab ada mak mentua lah. Bila mak mentua saya tengok dia dah bukan diri dia, try untuk buat air yasin waktu tu. Mak mentua saya cerita, mak mentua saya buat air yasin, tengah duduk diam sambil tengok movie ke apa, mak mentua saya sembuh yasin tu dekat dia, sembuh, bagi minum sikit. Dia kata dia terus ingat kat saya, dia cakap. Dia ingat saya, dia kata, kenapa aku buang Miro dulu? Dia kata, kenapa buang siapek ni? Dia kata kan, pasal apa aku buang dia ni? Dia kata, kenapa? Dia kata, aku bersalah pula aku buang dia ni. Dia jadi ingat, tiba-tiba dia tup, dia teringat, dia kata kan. Itu yang dia contact saya. Dia kata yang mak mentua saya lepas saja dah berubatkan dia tu,
And then mak dia bawa dia pergi jumpa tukang pakar ni lah. Seorang pakar ni beritahu yang dia dah terkena minyak dagu. Dan juga kita panggil apa yang hembus. Dia macam dia baca sesuatu, dia hembus. Dia kena minyak dagu dan kena hembus tu lah. Okay. So minyak dagu tu cerita dia, okay, wife saya ni dia kerja dekat satu kedai. Tapi kebetulan kedai laki tu balik kampung. Laki tu manager dekat situ. So wife saya pun gantilah dia sekejap. Tak pernah berjumpa. So lepas saja wife saya dah beberapa bulan, laki tu pun dengar dah nak balik dah. So wife saya pun okey lah, balik tapi tak jumpa laki ni siapa. Dia balik kedai dia. So laki ni pun konon-konon macam nak ucap terima kasih lah. Dia nak ucap terima kasih dekat wife. Mula-mula dia call. Dia kata, awak terima kasih awak jaga kedai saya, terima kasih apa semua. Wife saya pun mula-mula okey lah, sama-sama. So bila dia dah dengar suara wife saya, dekat situ dia dah start jatuh hati lah. Sebab wife saya tak tahu lah, suara dia mungkin lembut ke apa macam tu kan. Dia dah start jatuh hati. So bila dia jatuh hati, besoknya laki tu datang ke kedai wife saya bekerja ni. Dia bawa makanan. Dia passing. Tengah pas, wife saya pegang dekat bawah tu dia calik. Ini adalah lelaki tua tadi tu lah. Yes, lelaki tua tu. Dia calik. Itu yang start. Dia terus pandang lelaki ni segala-galanya lah. Lepas saja dia dah calik, wife dah makan. So daripada makanan tu pula ada macam dia panggil yang hembusan tu lah. Dia hembus kat dalam makanan tu. So lagi kuat lah benda tu. Itu yang dia jadi macam tak betul waktu tu. Tengok sekeliling. Saya tak berani lah nak turun. Saya biar je lah. Duduk kereta jap. Okay, tak ada apa-apa ni, saya kata kan. Jalan lah. Bawa kereta sampai depan sikit lagi. Okay, bila saya dah bawa kereta sampai depan sikit lagi, saya tak tahu kenapa, saya tiba-tiba mata saya nak tengok side mirror. Side mirror belakang tu lah. Sambil bawa, saya ceritanya saya nak tengok tu, saya ingat ada kereta belakang. Okay, saya ingat ada kereta belakang. Sebab saya nampak ada lintasan kat belakang tu tau. Kali pertama saya toleh tu, saya nampak ada satu lintasan. Lalu punya tu, saya burung kot, saya kata kan. Positif lah, burung kot, saya kata kan. Buat tak tahu lah. Drive macam biasa. Drive dah jauh sikit. Tengah drive, saya dengar bunyi macam tu. Okey lah, saya kata burung kot, saya kata kan. Bunyi macam tu. Okey lah, fine. Bawa kereta macam biasa. Tak ada apa kot, saya kata kan. Bunyi burung ni dengan bunyi belanggar tu dia. Positif lah, tak ada apa. Bawa kereta lagi. Bawa kereta sampai depan sikit lagi. Saya buat slow, tak buat laju lah. Saya buat slow. Bawa slow, tiba-tiba saya tengok sekali lagi side mirror. Kali ni memang saya nampak real punya makhluk yang saya nampak dekat Sungai Buloh tadi tu. Kali ni kepala saja. Okey, orang kata apa, kerongkong dia keluar dengan usus-usus terbang daripada saya punya side mirror tu. Memang dia, macam mana cakap, dia macam nak terkam tapi daripada arah belakang. Ikut macam tu. Dengan suaranya bunyi macam nyaring macam tu. Dia macam ikut saya daripada belakang. And then bila saya tengok, Allahu Akbar. Saya kata, siapa pula yang dah ikut aku malam ni, saya kata kan. Alamak, saya kata, siapa yang nak tolong aku tengah-tengah jalan ni dah lah. Aku seorang, saya kata. Pasang ayat kursi tak sempat dah ni, saya kata kan. Saya try drive. Saya try macam, orang kata apa, bawa ke kanan kiri. Sebab tak ada orang, saya seorang. Kanan kiri. Okay, tak apa, fine. Tak ada apa, saya kata kan. Okay, biar lo. Okay, lepas tu lagi yang bila dia jauh sikit, saya berhenti tepi. Sebab saya tak nak lah benda ni tahu rumah saya kat mana kan. Sebab saya bawa balik Uri kan. Saya berhenti tepi. Kali ni saya terpaksa beranikan diri juga. Saya tak nak dia ambil Uri anak saya waktu tu kan. Saya keluar, berhenti tepi. Okay, saya try cari kawasan dekat Sungai Buloh tu. Nak pergi rumah saya, tak silap Rawang lah. Nak pergi ke Rawang tu, kalau perasan dekat situ ada banyak hutan tau. Saya berhenti tepi, saya mana tak boleh fikir, penat. Okay, tak apalah, kau nak lawan, okay, mari sini kau datang kan. Aku dah penat ni, aku dah dengan tunggu anak aku berhari-hari keluar dengan letih ni. Okay, tak apa, kau keluar, kau datang kan. Duduk, saya duduk tunggu jap. Tengah duduk, daripada jauh bunyi yang itu. Daripada jauh saya nampak dia datang. Zap, dia datang, dekat, saya dengar bunyi darah. Dia cakap tu kan. Alamak, saya kata dia dah dekat, dia dah sampai. Saya kata,
Bila dia dah sampai, saya perasan dekat atas tu memang saya nampak lah dia punya kerongkong, uri dia, orang kata apa, usus, orang kata apa, dengan giginya taring, matanya merah lagi, rambutnya mengerbang daripada atas tu lah. Dia nampak sama-sama, tapi saya boleh nampak juga kan, orang kata apa, cahaya bulan tu kan. Bila saya dah nampak macam tu, saya pun Allah Akbar, saya kata dia dah sampai. Itulah kau cabar lagi ni depan mata kau dah ni. Alamak, dia kata aku seorang ni, tolonglah dia lah kereta lah lalu, tolonglah dia kereta lalu. Tapi tak ada kereta lalu. Saya pernah tanya Pak Ngah juga. Contohlah macam kata dia tengok orang lain berniaga hebat kan. Dia mesti nak jatuhkan orang tu. Maksudnya dia nak buat bagi orang tak nampak kedai tu, dia nak jatuhkan bagi orang tu sakit, dia nak buat orang tu nampak bila orang pergi kedai tu nampak macam tak ada orang. Itu benda-benda selalu yang kita dengar. Kenapa tidak orang yang ada duit, saya percaya benda nak buat ni mesti dia ada duit Pak Ngah. Maksudnya ada duit, dia nak bayar orang yang buat tu, melainkan dia sendiri pengamal. Itu saya tak tahulah. Okay, let's say lah saya dengki dengan Zack. Okay, aku nak buat kau ni gini bagi gini. Contoh bagi tutup, okay, bungkus. Kenapa tidak saya sendiri jumpa Pak Ngah, contoh Pak Ngah ni peramal ni, jumpa Pak Ngah. Kita tak payah kacau dia, buat di kita sendiri. Maksudnya pelaris lah, macam pelaris lah. Macam pelaris ke. Contoh aku ni tak pandai masak, boleh tak aku masak cincai-cincai je, nanti kau bagilah benda apa ke apa, nanti aku boh kat makanan aku ke. Contoh orang makan tu rasa tak boleh, tak ni tak setiap masa nak benda tu kan. Jadi biar naikkan diri kita sendiri. Apa-apa pun antara kau dengan Allah lah kan. Kita tak tahu. Yelah. Ni kalau kau dah buat orang tu dah jadi gitu, kenapa nak diitukan orang tu? Betul. Maksudnya biarlah buat diri kau lagi better. So biar pelanggan-pelanggan yang pergi kat dia tu pergi kat kau. Contohnya kalau dia berniaga jugalah. Melainkan kalau dia memang simply nak jatuh ke orang tu sebab dia sakit hati semata-mata, dia tak mampu nak berniaga, tapi aku tak nak dia lebih daripada aku. Kalau diikutkan cerita Datuk ni, kalau kita relatekan dengan investment, itu adalah investment yang agak bongok sebab dia invest kepada untuk menjahanamkan orang lain tanpa dapat apa-apa dekat dia. Kan? Apa yang invest kat diri? Mungkin dia puas hati tengok orang tu jatuh. Macam tu lah. Okay, kenapa nak puas hati? Sedangkan ada orang ni contoh boleh buat something kat dia yang dia boleh berniaga sampai dia puas hati. Kan, maksudnya kau nak kaya mana? Kau nak buat apa, sampai jadi apa? Aku jual, contoh kau jual berapa? Goreng pisang RM5, aku nak jual RM1. Walaupun mahal, orang akan menggila dekat pisang aku ni. Contoh kan, kenapa tak buat macam tu kan? Benda tu lah dari dulu lah saya trigger benda tu. Macam tertanya-tanya macam kenapa orang sanggup buat ni apa semua ni. Contohnya menyanyi ke, berlakon ke, make up ke, apa kan, contoh. Biar orang dengar kau tak pandai nyanyi contoh, tapi bila kau orang tu pengamal ni bagi kat kau something, bila kau nyanyi kau buka mulut je orang dah sedapnya suara kan. At least buat diri kau tu. Itulah. Jangan diusikkan orang. Daripada menjahanamkan penyanyi di atas pentas, baiklah hang buat naik diri hang. Kan? Mungkin mentaliti tu belum ada sebab hasutan syaitan. Oi, hang kena bunuh dia ni. Kena bazir duit tu dah bercabang, nak buat orang lagi, nak buat diri sendiri lagi. Kan dah berinvestment. Itulah sanggup sampai membunuh kan. Aku semua ni kan senang kan. Kan? Itu fikir-fikirkan ada anda kat luar sana yang nak buat orang tiba buat diri sendiri, jangan buat orang. Investment tu biar berbaloi. Tukar bisnes pula kan. Kalau benda logik lah, daripada kita nak menyakiti orang. Betul. Setuju. Dalam kita nak buat benda-benda kurafat boleh dalam. Jangan buat. Buat. Saya bertanya soalan ni, kenapa begitu punya. Itu analogi. Analogi Datuk, kenapa keadaan itu berlaku sedangkan boleh buat keadaan yang lain yang tidak mengganggu orang tapi menguntungkan diri. Saya ada satu soalan juga sebab benda viral-viral saya tengok sekarang ni macam Israel apa semua ni, kisah-kisah ni kan ramai rakyat Malaysia macam pengamal perubatan Malaysia power boleh hantar sihir apa sini, kenapa kau tak hantar dekat Trump dekat ni apa semua ni kan, kenapa kau tak hantar? So siapa ada jawapan sila komen kat bawah. Saya kata macam ni, saya dapat jawapan kot. Syaitan pun tak nak pergi kat dia sebab dia orang main syaitan. Syaitan juga. So kalau macam syaitan bersekongkol. So dia kata ke sana, kenapa aku nak buat kawan aku? Dia nanti jadi kawan. Atau benda sembah Sembah ratu. PPP alamak. Bapak syaitan. Salam dulu. Aduh, subhanallah. Tak boleh ni kot. Tak boleh hantar laut. Hantar laut. Patut pengamal perubatan ni kena ikut sumut tu. Sampai dah dekat-dekat tu hantar. Aduh, subhanallah. Nak lawan guna peluru tak boleh. Iyalah. Lawan. Better lah buat macam tu.
Tak boleh nak jawab lah. Apa? Tak. At least dia buat macam tu, pi santau ke dekat Ram ke apa, lagi bagus daripada hampa santau orang biasa yang ni kan. Kat sini Pak Ngah, Allah jaga kita umat Islam tak guna benda-benda macam tu.